Kalau ada masalah saraf pinggang, contohnya dah lama ada masalah sleep disc kan, tidur tak kena, jalan tak kena, duduk tak kena, semua tak kena dan anda ataupun anda mungkin tak adalah dah lama tapi baru saja bangun pinggang ni dah tangkap kan, nak bangun tangkap, nak daripada berdiri tu, nak turun rokok, nak sujud tu pinggang tu rasa sakit. So saya ada beberapa suplemen yang high quality bagus untuk anda cuba yang mana bantu untuk baiki anda punya tahap radang sel, baiki kerosakan sel, bagi kekuatan pada sel dan yang penting sekali untuk pelihara sel-sel saraf dekat bahagian pinggang tu supaya tak mengganggu anda punya kerja harian. So first kali klik follow saya, klik subscribe, lepas tu komen saraf pinggang dan jangan lupa untuk mungkin boleh share video saya ni kepada mereka-mereka yang memerlukan. Okey, daripada kita berdiri tu, kita nak rokok, kita nak sujud dan kita nak bangun balik daripada sujud tu, kita rasa tangkap dekat kita pinggang kita. So, itu radang, itu sakit tu adalah daripada radang yang berlaku. So, first suplemen yang saya cadang untuk radang ni adalah kita ambil omega 3. Omega 3 ni, you nak power yang lebih, ambil omega 3 daripada minyak ikan. Nak power yang lebih lagi untuk radang tu, ambil yang tinggi EPA dan DHA. Ramai orang tak tahu ni, pergi beli omega 3 minyak ikan tapi rupanya EPA dan DHA dia rendah, 50%, 30%, 60%. So jadi bila makan tu dia tak rasa sangat. Lepas tu cara makan tu pun salah. Kan? Cara salah. Orang sihat makan lain omega 3. Orang yang kronik inflamasi lain dia punya cara makan dia. Sebab tu pilih yang tinggi EPA dan DHA, yang 90% EPA dan DHA dibantu untuk kontrol kita punya keradangan sel tu. Tapi simple saja, nak dapat yang bagus boleh hubungi Ultimate Vitamin. Yang kedua, kita tak tahan sakit tau. Bila sakit saraf pinggang ni tak tahan kan, kita sangat mengganggulah aktiviti harian kita. So nak tahan sakit, nak relax sikit, kita punya saraf pinggang ni amal B-complex. B-complex ni dibantu untuk legakan kita punya sakit, legakan stres tu, dibantu untuk tingkatkan aliran darah supaya recovery tu lebih cepat dekat bahagian pinggang kita. Dan kena faham juga bila kita tak cukup vitamin B dalam tubuh kita sebab kita makan telur, kita makan daging. Tapi kita tak tahu berapa banyak vitamin B yang kita perlu. Betul? Jadi amalkan vitamin B complex, amalkan yang ada 8. Jangan pilih yang rendah pada tu. Sebab dekat yang rendah pada tu dekat pasaran lagi mahal sebenarnya. So dia akan bantu untuk lindungi kita punya lapisan penebat untuk lindungi kita punya saraf. Kemudian bayangkan kita punya pinggang ni, kita punya tulang ni tak kuat. Tulang kita ni ada macam lubang-lubang. Bayangkan. Jadi logiklah kita punya pinggang ni sakit. Kita tak ada struktur pinggang belakang yang mantap. Jadi apa yang kita perlu tambah dalam diet harian kita ialah kalsium. Kalsium mesti datang dengan dia punya kawan dia. Mesti ada vitamin D, mesti ada magnesium. Kalau tak, dia tak cukup untuk diproses untuk membentuk tulang dan membentuk otot yang bagus untuk uruskan tulang tu. Jadi selain daripada tu, dibantu juga untuk yang kita sakit kan, urat terkepit kan, dibantu untuk lancarkan kita punya neurotransmission. Signal-signal supaya dia baguslah kan, dia boleh hantar signal untuk baiki kita punya sel-sel yang rosak, kontrol bagi kuat supaya kuat lawan radang, kurangkan sakit. Jadi itu penting kepada kalsium yang high quality. So dan last kali saya nak share pada anda, kita punya especially orang yang berusia sakit pinggang ni adalah juga daripada penuaan sel. Sel kita tak sama macam kita muda-muda dulu. Muda-muda dulu sel kita pemuda. Kita mantap kan. Kalau sikit je tak adalah sakit-sakit pinggang lama-lama. Tapi dah tua ni dia jadi lain. Jadi ambil polyphenol blend sebab polyphenol blend ni adalah the best supplement yang boleh masuk ke tengah sel. Sel tu dia boleh masuk kat tengah dan baiki kita punya fungsi sel sebenar. Dalam tu dia ada DNA yang patah, dia ada orang kata sel-sel tenaga yang berkurangan. So polyphenol blend ni dia akan bantu betulkan fungsi sel, sel tu jadi muda, dia kuat nak lawan radang, dia boleh hasilkan sel baru dengan cepat, dia ada tenaga untuk buat kerja-kerja yang dia perlu buat. Macam kita lah, kalau kita tak ada tenaga jadi macam mana? Kan? Especially ramai orang bulan puasa kan, melepek je. Sama lah sel kita pun macam tu. Sebab dia tak ada polyphenol blend ni. So jadi nak ambil produk ni macam mana? Nak pilih yang mana satu? Mana satu kena sesuai dengan bajet. Yang penting sekali teknik pengambilan yang tepat untuk you ada kesan yang cepat. So boleh klik dekat link bio kat bawah, boleh klik WhatsApp dekat saya punya video ni. Okay, hubungi kami di Ultimate Vitamin.